Okey, hari ni cikgu dah sebelum ni kita dah belajar pasal tajuk patuh pada ajaran agama. Okey, sekarang ni kalau awak tengok dekat depan awak ada syata alien. Okey, kalau awak nampak ada gambar-gambar ni. Okey, gambar-gambar apa ni? Gambar orang-orang di agama. Orang makan. Okey, gambar orang makan lagi. Tu Ada tengah letak tu. Okey, tanda agama dia. Okey, ni Lepas tu dia tengah lilit serban. okey, Betul-betul dengan serban. Okey. Okey, syata alien ni cikgu nak korang teka apa yang kita nak belajar? Pasal agama. Pasal Agama. Pasal agama. Okey, hari ni tajuk dia adalah patuh pada ajaran agama. Dalam patuh pada ajaran agama dalam keluarga. Waduh, patutlah ada gambar dia dengan Okey. ayah dia. Okey, faham. Okey, dalam Malaysia ni ada berapa agama? Banyak. Banyak. Ada banyak. Okey, contoh agama apa yang ada kat Malaysia? Ada lah. Okey, ni ada gambar yang mana agama Islam? Tu yang tengah. Okey, yang pertama ni, yang ni. Okey, yang ni dia tengah buat apa? Dia tengah bagi salam. Okey, dia tengah bagi salam. Betul tak? Ni dia bagi salam ni. Betul tak? Betul. Dia orang ni tu. Okey, jawapannya apa? Cikgu. Betul. Dia tengah bagi. Dia tengah beri salam. Okey. Okey, gambar yang kedua. Gambar agama apa ni? Kalau ada yang tulis. Okey, agama Buddha. Kalau agama Buddha ni tengah buat apa? Pegang tangan. Ada bagi mai. Okey, Dia ya ke? pegang tangan. Saya pegang tangan. Dia Makan main, je. dia minum air. Okey, kita tengok jawapan dia apa ya? Kita tengok jawapan dia apa. Oh, mati bapa. Okey, semua agama kena menghormati ibu bapa, betul? Betul. Betul. Okey, yang ketiga gambar apa? Gambar. Hindu. Okey, gambar agama Hindu. Apa dia buat apa ni? Ada. Ataupun kepada dia vibuti. Oh, Vibuti. Vibuti. Vibuti ya. Okey. Okey, tiga. Okey, keempat gambar agama Kristian. Okey, agama Kristian. Dia tengah buat apa ni? Orang tengah makan. Okey, dia tengah makan dengan Keluarga. Jawapannya ni. Berdoa. Oh, diorang tak Islam pun diorang doa ke? Sila berdoa. Orang agama Kristian pun dia ada doa ni kalau nak makan. Oh, doa cara diorang lah. Ya, betul. Okey. Last sekali agama Sikh. Sikh. Okey, Sikh tengah buat apa ni? Sing. Dia Pakai tengah tangan pakai. sebelah. Tu bagi apa? Pakai turban. Terben. Oh. Makan Dia lain dengan serban. Dia lain sikit. Dia Oh, kalau kita pakai turban macam agama diorang lah. Ah. Tak, oh salah. Lain. Okey. Pemakaian diorang lain. Okey. Okey, tujuan apabila kita patuh pada agama. Okey, bila awak taat, awak patuh dengan perintah agama. Okey. Ada 5 tujuan biasanya. Okey, cuba awak teka apa tujuan di antara ni. Cuba korang Dapat pahala. dapat pahala lain. Hidup aman damai. Okey, awak kita hidup aman damai. Okey. Tenteram. Hidup aman damai ni. Hidup tenteram. Lain kalian? Awak rasa? Saya rasa hidup tenang dan selesa. Tengok okey. Yang pertama tujuan yang pertama apa? Mengeratkan Mengeratkan hubungan silaturahim dengan antara keluarga. Okey, yang kedua. Tujuan yang kedua. Apa tu? Apa ni? Disayangi keluarga. Disayangi keluarga. Oh, itu tujuannya. Okey. Disayangi Kalau kita masyarakat. patuh pada ajaran agama, so kita akan disayangi oleh ahli keluarga. Keluarga. Okey, yang ketiga. Saya nak cuba, saya nak cuba. Okey, cuba, cuba. Disayangi
ni macam mana? Kata mak ayah rasa seronok dengan kita. Okey, Boleh, boleh. okey. Contoh situasi macam mana kalau nak membantu ni? Berjaya dalam pelajaran.